Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Macam mana puasa 2-3 hari ni? Okey. Hari ni saya akan berbicarakan tentang hikmah berpuasa. Kan? Ada beberapa hikmah yang dalam berpuasa yang digariskan oleh ulama, digariskan oleh ahli-ahli akademik, dan ahli-ahli kesihatan, macam doktor dan sebagainya. Kan? Antaranya hikmah berpuasa ni dari sudut jasmaninya, yang pertama ia akan meningkatkan sistem imunisasi dalam badan. Sistem imun dalam badan kita tu akan meningkat sebab kita puasa. Ini adalah kajian daripada doktor, doktor-doktor dalam bidang perubatan. Yang kedua, ianya akan memberikan kualiti tidur yang berharga. Kita kata berharga ataupun tidur yang sangat berkualiti. Dan yang ketiga, ianya akan mengawal gula dalam darah. Bila gula dah dikawal, insya-Allah kita punya kesihatan akan bertambah baik. Kita punya kesihatan akan okey, dan perkara inilah akan menyebabkan kita sejahtera dalam kehidupan. Dan yang kedua saya nak terangkan hikmah berpuasa dari sudut rohaninya. Antara hikmah puasa dari sudut rohani, kita akan menyucikan jiwa daripada hawa nafsu, daripada dosa-dosa maksiat, yang mana kita menahan diri daripada makan, daripada minum. Perkara ini akan menghalang kita dari melakukan maksiat-maksiat yang besar, seperti maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, dan maksiat tangan, dan juga maksiat kaki. Ini adalah sebagai madrasah untuk kita melatih diri kita menjadi hamba yang lebih bertakwa. Dan yang kedua, antara hikmah berpuasa pada bulan Ramadan adalah ianya dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW bersabda, yang mana ini adalah hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa inna lahu li wa ana ajzi bih. Maksud dia apa? Sesungguhnya setiap amalan anak Adam itu adalah baginya, kecuali berpuasa tadi. Berpuasa. Sesungguhnya berpuasa ini adalah bagiku, dan aku yang layak, aku yang akan memberikan ganjaran selayaknya kepada hamba-Ku yang berpuasa. Itu adalah menunjukkan bahawa puasa ini adalah satu amalan yang sangat besar, sangat agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Taala sendiri akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Kalau kita tengok amalan lain, makan pula apa, ibadah, solat, zakat dan sebagainya, amalan-amalan lain Allah Ta'ala telah nyatakan, okey, kamu buat ni, kamu dapat 70 kali ganda ganjaran. Kamu buat ni, kamu akan dapat 700 kali ganda ganjaran. Tapi puasa tak. Sebab apa? Puasa ni adalah satu yang benda paling istimewa di sisi Allah Subhanahu Ta'ala. Maka tuan-puan, saya menyeru tuan-puan dan menyuruh kita semua untuk apa? Untuk kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Ta'ala, untuk kita menjaga puasa Ramadan kita dengan sebenarnya, menjaga mata kita, menjaga mulut kita, menjaga telinga, kaki dan tangan kita daripada melakukan maksiat, bukan sekadar menjaga perut, bahkan menjaga segala-galanya. Moga-moga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Moga amalan kita dalam bulan Ramadan pada tahun ini diterima Allah Subhanahu Taala, dan seterusnya akan menatijahkan, melahirkan satu masyarakat yang bertakwa kepada Allah, sebagaimana aspirasi Pahang First yang pertama, iaitu institusi agama dipertahankan. Jadi itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.